Kes kecurian dekat kedai Tok Abah berlaku lagi. Macam-macam lah kedai Tok Abah ni. Selalu sangat kena kena rompak ni. Okay, part yang kedua. Let's go. Dia ni penyiasat untuk dalam kes kali ni. Boboiboy duri. Aku tak yakin sangat dengan boboiboy duri ni. Sebab dia ni tak boleh diharapkan. Okay, dia ni pengadu untuk dalam kes kali ni. Siapalah yang mengadu kat duri kan. Tolong siasat please ah. Probe. Elok sangatlah dua orang ni. Dua-dua tak boleh nak pakai. Dua-dua tak boleh nak pakai. Okey, suspek yang pertama. Siapa duri suspek Suspek yang pertama Halilintar. Mungkin boleh jadi Halilintar ni pun something fishy tau. Dia ni kadang-kadang acah-acah keren. Tapi rupanya dia beli pedang, mungkin nak beli pedang baru. Nak pakai duit Tok Abah tu. Okey, suspek yang kedua. Suspek yang kedua siapa? Suspek yang kedua, Blaze. Aku risau betul lah dengan probe dengan duri. Aku risau diorang dua punya angkara ni. Okey, suspek yang ketiga. Suspek yang ketiga dalam kes kali ni. Retaka pula dah. Penguasa elemental. Mungkinlah selepas je Retaka kalah dengan Boboiboy, dia pun dah tak ada apa-apa nak buat. Kerja dia merompak lah bro. Okey, dia ni lah orang yang duri tangkap dia ni. Duri tangkap dia ni. Solar yang kena tangkap Apa hal lah Solar kena tangkap ni? Aku tak faham lah. Kes kali ni memang buat aku pening kepala. Okey, pelaku yang sebenar. Harap memang betul lah Duri tangkap Solar Aduh. Dia ni lah. Dia ni memang komplot lah dengan prop aku rasa. Prop tu batu api je aku rasa. Prop tu macam cucuk-cucuk si Duri. Suspek ni. Lalah ni. Cik bos sendiri yang rompak kedai Tok Abah. Ni tak lain tak bukan curi sebut koko ni lah. By the way guys, kalau kau nak dapatkan hoodie yang lawa macam aku pakai ni, yang ni dia Uchiha tau. Lawa kan? Nak order macam mana? Order sekarang kat tag Shopee yang ada dalam video.